Hai dan Assalamualaikum. Saya Muhammad Mifan ingin melaporkan secara ringkas berkenaan dengan Karnival Bahasa Citera UKN 2025 yang berlangsung di Pusanika. Program ini diadakan di Aras 5 hingga 3 Pusanika dan berlangsung pada 3 Disember. Karnival ini bertujuan untuk memupuk minat kesedaran terhadap kepelbagaian bahasa dalam kalangan warga UKM itu sendiri. Dan pelbagai aktiviti menarik yang telah dijalankan seperti gaya permainan bahasa, aktiviti interaktif, pergayaan busana tradisional dan sebagainya. Berikut adalah video saya membual beberapa pelajar, termasuklah pelajar international, berkaitan dengan apa yang mereka rasa dan pendapat mereka terhadap karnival ini. So, my name is Muhammad Mifan. I am from kelas lisan dalam komunikasi dalam bahasa Melayu. Today, I want to interview what's your name? Hassan. About this carnival Citera Bahasa. So, how do you feel about this carnival? Yes, it's quite fun and amazing for students from different parts of the world. It's quite fun and amazing. People get to know about the Malay language and culture, and the Malay students, they tend to know about English language, especially the music part. People tend to know about, or the students tend to know about the Malaysian music, and this is that. So it's quite amazing. Thank you. I'm really interested about your opinion, about your feeling. So, how do you think this carnival can be spreading? Which is everyone to know about this carnival. How do you think how to be spreading this carnival? Sorry, I can't get you. We introduce this carnival to all of the people. How do you think? You mean to say that spreading this carnival to other universities? Yes. Yes, it's quite good that because in Malaysia the international students are increasing, so that's very good to know about Malaysian culture, Malaysian languages, Malaysian food, and all that stuff. It is actually recent. I just met now my customer from a course. She's from Africa or something. I didn't know her. I had just seen her on the Zoom picture. So I just found out that she's my classmate. That people are customers who are lost, they can meet each other. It's very interesting. Alright, that's all for me, my question. So, really thank you to you for this little bit interview. So, that's all. So, I hope you guys can coming into this carnival. So, see you guys. Jadi kita dah jumpa orang yang seterusnya untuk kita nak menemu ramah berkenaan dengan program carnival ni lah. So, saya Muhammad Mifan daripada kursus komunikasi lisan dalam bahasa Melayu. Jadi, siapa nama awak? Daripada kos mana tu? Okay, saya just nak tanya beberapa soalan ringkas lah berkenaan dengan karnival bahasa Melayu ni. So, apa pendapat awak tentang karnival ni? Okay, faham? So, apa yang awak rasa sekarang? So, awak rasa happy, awak rasa sedih ke pasal karnival ni? So, awak rasa macam nak ajak tak member lain untuk join carnival ni? Rasa macam tertarik tak untuk nak ajak orang lain? Okay, baik. So, itu saja interview kita orang. Terima kasih Sofia. So, selamat sila datang ke carnival ni. Jangan lupa saya akan bertabah. Bersama saya lagi Muhammad Mifan Rahman daripada kursus komunikasi lisan dalam bahasa Melayu. So, hari ini saya nak interview salah seorang peserta daripada karnival bahasa Melayu Citera UKN. So, boleh tak abang perkenalkan diri? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hassan. Okay, so saya nak tanya lah beberapa soalan ringkas berkenaan dengan karnival ni. So, apa pendapat abang berkenaan